Boleh? Ada satu kes ni yang mana anak dia ni dia pergi sunat tahun 2010, sekali tiba-tiba doktor ini terpotong anu dia ni terlebih kulit tu terpotong sekali dengan isi-isi dia sekali. Betul. So 2018 mahkamah telah putuskan untuk memberi ganti rugi sebanyak 3 juta. Hui. 3 juta dia dapat. So jackpot lah, alhamdulillah lah. Bagi saya ganti rugi tu memang besar lah. So apa yang berlaku, pihak doktor telah memutuskan untuk membuat rayuan. So apabila rayuan dibuat ke mahkamah rayuan, mahkamah rayuan telah turunkan daripada 3 juta hingga 300,000. So mengapa? Ada pemotongan ya, general damages turun ke 100,000, specific damages turun ke 100,000 dan adalah kos-kos award 100,000. Alasan yang kami dapat daripada penghakiman ini adalah ada kecederaan yang tidak dipelitkan. So apabila tidak dipelitkan, tuntutan yang dibuat itu tidak boleh diawardkan kepada pihak pesakit. Kejap, saya nak tanya. Tak dipleadkan tu apa maksudnya? Okey, maaf. Ni maknanya kecederaan itu tidak dimasukkan di dalam penyataan tuntutan oleh pihak mangsa ni. Peguam tu tak masukkan Tak masukkan. So apabila tidak masukkan, mahkamah tidak boleh memberi ganti rugi ke atas kecederaan itu. Mungkin pada ketika itu kecederaan ini kita tak dapat daripada pihak hospital, mungkin. Saya tak tahu the specific case on the specific reason dia. Tapi apabila you tak dapat, dan inilah masalah yang timbul. Kerana itulah macam kes-kes melibatkan personal injury ni lah, tak kira dari segi kecuaian daripada pihak doktor ataupun kecuaian daripada kes-kes kemalangan, kami akan pastikan kami akan pastikan the patient tu telah didiagnose ke tahap kecederaan yang maksimum. Kadang-kadang kita tunggu kes tu sampai 6 bulan supaya nak pastikan kecederaan itu telah dimasukkan sepenuhnya untuk tuntutan kita ke mahkamah nanti. Tapi ada orang pihak yang tidak faham. Mereka kata, lawyer ni lambat lah. Slow lah lawyer ni. Orang kes lain dah tuntut di mahkamah. Ada lawyer, don't worry lah, 2 bulan dapat. Yes, you akan dapat dalam masa 2 bulan. Tetapi adakah you mendapat ganti rugi yang maksimum?